Assalamualaikum. Noh, bulan malam ni cahaya membara noh. Saya dah janji dah noh. Saya dah buktikan untuk rakyat Malaysia seluruh dunia noh. Betapa hebatnya kuasa Allah SWT noh. Saya dah janji. Hak mana yang berhajat bernazar boleh letak timba dekat bulan tu noh. Untuk Nurullah Nur Muhammad. Saya dah masuk dah ilmu dekat bulan tu noh. InsyaAllah bila Rasulullah kena sihir maka kun fayakun dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala noh. Memang cantik cahaya malam ni bulan terang lah. Saya zoom lagi ya. Noh. Hebat kuasa Allah Subhanahu Wa Taala noh tu cahaya bulan noh. Lagi terang lagi. Noh. Ini bukan main-main ni. Noh. Saya dah masuk ilmu dekat bulan tu noh. Fisabilillah Iskandar Zulkarnain Allah masuk ilmu. Tak dah timba untuk malam ni esok insya-Allah. Jika izin saya akan buat lagi noh. Tak dah timba untuk embun tu buat mandi minum noh. Air yang bersih lah air. Tapi kalau boleh insya-Allah. Noh. Inna waliyallah nazalal kitab wattana salihin fallahu khairul hafidha warhamar rahimin. Ya Allah, jadikan cahaya Nurullah Nur Muhammad Ya Qayyum Ya Matin, jadikan arwah putih Rasulullah sebagai arwah menyelubungi tubuh dan kami Rasulullah akhir zaman. Allah fisabilillah berjanji dengan kuasa Allah yang engkau beri kepada aku Allah, maka Allah sembuhkanlah umat Rasulullah akhir zaman yang terkena sihir oleh barisan belakang Allah. Asminallah wa la haula wala quwwata illa billahil azim. Allah akbar. Innama amruhu idza arada shay'an yaqula lahu kun fayakun. Innama amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun. Innama amruhu idza arada shay'an yaqula lahu kun fayakun. Semua kuasa adalah milikmu Allah. Fisabilillah mohon Allah sampai kiamat Allah kuasa Allah. Asminallah wa la haula wala quwwata illa billah. Ma'rifatullah.